Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, jumpa lagi kita story yang seterusnya. Okey, sekarang ni hari raya yang kedua. Aku ucapkan selamat hari raya kepada semua umat Islam di Malaysia maupun di mana juga lah, di luar negara ke, di Antartika sekalipun. So hari ni aku nak join Baraan Kampung Asam Jawa untuk tahun 2025-nya. Yang tahun ni special sikit. Nak tahu? Nanti aku tunjukkan. Jadi pagi ni dah jam 7.30. Aku dah siap-siap. Okey, aku biasa dengan anak bujang aku. Ni motor dah siap dah. Motor raya yang akan mengikuti konvoi. Okey, dah jam 7.35. Aku nak pergi rumah orang tua aku untuk ambil anak saudara aku lagi. Dia orang pun nak ikut konvoi tahun ni. Dia orang beraya kat sini. Jom. Aku dah sampai rumah mak ayah aku. Ini anak saudara aku yang ikut, brother Iman dengan Anik belakang. Jom. Ni 2 biji. A few moments later. Alhamdulillah, pagi ni sampai Baraan untuk raya tahun 2025 ni. Raya kedua ni aku dah sampai tempat berkumpul. Ni dia suasana dia, suasana. Yang aku cakapkan tadi, raya tahun ni Baraan memang istimewa. Nak tahu? Ni nampak tak tahun ni punya Baraan 2025. Macam memang terbaik ni. Yang amat berhormat join kita Baraan tahun ni. Kita masih menantikan lagi para peserta Baraan tahun 2025 ni. Okey, ni antara AJK kita. Orang lama. Sibuk dia, tengah sibuk. Arah sana arah sini. Oh, ini orang penting ni, orang penting. Yun, Ustaz, dia tukang gambar lah. Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Kita masih lagi menunggu ketibaan yang amat berhormat Datuk Dr. Zulkifli ke majlis perjumpaan berkumpul kat Baraan pada tahun ini. Ni muka-muka lapar muka-muka lapar ni. Marah. Alhamdulillah. Datuk Dr. Zul dah sampai. Jom. Kita pulang beraya. Ya ayo sayang, sama Jawa bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Marialah macam sayang. Ya iya sayang, Maaf zahir dan batin sayang. saya pun sama. Janji sama Jawa bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Marialah macam sayang. Ya iya sayang. Nanti bila kat kampung, Oh, kenapa sayang? jangan kundekin macam-macam. Baiklah sayang, you pun jangan nak banyak ragam. Sayang, Ya iya sayang, dah sedia duit raya. dah sudah sayang. Duit raya you nanti. Jangan tahu sayang nanti. Okey sayang. Sayang, Ya sayang, ayo kita pulang beraya. ya ayo sayang, sama Jawa bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Marialah macam sayang. Ya iya
Maaf zahir dan batin sayang, Saya pun sama. janji sambut Jawa bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Okay sayang, are you ready? Namakan Dua jenis, dua jenis, yaitu yaitu raya, oke raya di bandar. raya di desa. Yang penting Meriah lain macam. Sambut Jawa bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Sayang, ya iya sayang. maaf zahir dan batin sayang, Saya pun sama. janji sambut Jawa bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. La 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 la. Ayo kita jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. La 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 la. Ayo kita jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Oh, ganteng. Tu dia. Kami dari Kumpulan Baraan Asam Jawa Kuala Selangor mengucapkan Ini orang-orang kuat kita ni. Tu dia. Ini paling kuat ni. Para bentuk barang untuk naik ke atas rumah dibakar. Ada juga tabutan bertuah. Kita tengoklah siapa yang bertuah. Macam tahun lepas juga, sama je. Jam jalan jam. Cikgu Asrul AKA Major. Major sekarang Belum. Oh belum, Captain lagi. Cel. kenapa pula? Suasana. Oh. Ni siapa jaga jalan ni? Itulah masalahnya. Dia nak ikut jalan Korotan ke jalan terus? Aku tak tahu. Kau tak ada info awal susah. Dua ke dalam. Korotan. Kapilan. Dalam Kapilan. Korotan. Korotan. Ada orang jaga dah. Dah ada orang jaga dah. Dah. Mana Aci ni? Hei. Kata nak jadi pengiring. Ada apa juga lah. Okey, ni rumah yang ketiga. Yang amat berhormat Datuk Dr. Zulkifli ikut baraan lah. Kalau ni kita tunggu ketibaan geng-geng baraan. Sambut Jawa bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang. maaf zahir dan batin sayang. Tak dapat makan kambing menjadi dah. Alhamdulillah. Ini semua si kan. Enoknya halal. Yang penting Yud dapat hadiah nombor 1 Yud. Aduh, itu tak patut. Okey, dah tak ada protokol. Saya bebas. Kampung Baru atau kata Jalan Syamsul Rahim. Kalau balik nanti betul orang mau hasil kita ambil ke belakang. Ada raya. Ayo kita jumpa semua
semua tak jumpa. Main sini, JK lebih. Sini. Okay, selamat raya, Mak Batin. Selamat Raya Mazhar Batin Cantik. Selamat Hari Raya Mazhar Batin. Ucapan selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Esok pergi mancing. Itu yang penting tu. Gila lah. Ini 3 beradik ni, nampak? Tu dia. 3 beradik ada kat sini hari ni. Sembaraan kali ni. Raya kini telah muncul semula. Raya sungguh indahnya suasana. Raya semua benda nak bergaya. Raya termasuk budak motor juga yang pakai motor 4 lejang. Timing kuda kononnya garang. Satu kampung habis kau canang. Exhaust perang pang 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 pang. Yang pakai motor 2 lejang. Exhaust engkau exhaust senapang. Okey, sekarang rumah Wak Zaimor. Yeah, tu dia owner dia. Willy sikit lah. Hey, ayah kau mana? Jangan lupa kau cari sakit. Raya atas jalan jangan meroket. Aduh, pecah ke gendang ke? Tukar itu, Bingit. tukar ini. Budak ni. Sampai ke Motor raya ni. Okey. Satu aja. Satu tak dapat. Sabar aja Bu. Sabar aja ya? Ya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. jangan cuba kau cari sakit. Raya rempit. Atas jalan jangan meroket. Baju raya murah tapi asal motornya bergaya. Tukar itu, tukar ini. Toke senyum sampai ke pipi. Raya rempit. Jangan cuba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin daripada ahli Korea Masjid Kampung Asam Jawa. Yeah. Okey, rumah Pakcik Ahmad. Orang tahu. Sama. Saya pun minta maaf. Alon. Tuan rumah air kotak mana air kotak? Ni rumah Panglima Hitam ni. Ya, tu dia. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Sama-sama juga ya. Saya minta maaf Zahir Batin ya, sama-sama. Selamat Raya Mak Zahir Batin. Meriah tahun ni, alhamdulillah. Baca pun mantap. Yeah, tu kita mahu. Agak-agak tahun ni dapat juga ke hadiah nombor 1 cabutan betul ah? Sebelah ada ringgit. Kita tunggu. Kita tunggu sampai hujung. Satu rumah je lah. Alang-alang lah. Ustaz Kaki apa pun tu. Itu 3 rumah tu. Kita ada tu sampai tak sempat. Sampai waktu tu. Nampak kita sambung balik.
Kita kat rumah Wak Boylan. Tu Wak Amir. Amir Hamzah. Ha, ini rumah Otai ni. Tambah lagi. Apa dia ulang balik? Ada. Okay, jam tunjuk 12.40. Ni makan tengah hari kat rumah Abang Jaiz lah. Senyawa. Lepas ni kita terus pergi rumah Ustaz SPE dan terus pergi ke masjid. Jom, kita sampai duduk makan tengah hari ni. Okay, kita dah sampai rumah Ustaz SPE. Aku punya kopi dah RM1 dah ni. Rumah Ustaz SPE. Jom. Mari raya mak Haji Batin Ustaz ya. Rumah imam muda kita, Abang Ustaz Cemik. Tolong sikit sama raya. Raya bang. Ni owner dia. Otai lama. Ya, ni mau nasi ni. Ni otai dia. Boleh tak nak mancing je. Okey, dah tengah hari. Kita pergi solat pukul 1.20. Terus pergi solat kat masjid Hasan Jauh. Lepas tu kita sambung balik. Jom. Solat jangan lupa. A few minutes later. Tengok, mamak tu senyap je. Tengok tu. Selamat Raya Abang Ani Ini AJK kuat juga ni. Yes. Jom kita pergi rumah seterusnya. Okey, jom kita pergi rumah seterusnya. Okey, aku dah sampai rumah mak ayah aku. Sebelum geng-geng baraan tu sampai, jom kita prepare dulu. Kita prepare dulu apa yang patut. Makan daripada Jadi dapat ambil kapal jadi juga. Nak duit raya masuk. Itu dapat buah. Nak duit raya masuk ya. Pukul 3. Mancor-mancor. Dekat sikit. Ucapan. Tengok. Maaf dipinta. Adik senyum selama sarung ada. Duit tak ada. Yang kedua dengan saudara. Maklum maknya seperti mak muda. Yang kedua bersembang kisah lama yang muda. Nada OTV raya ketiga ke rumah kawan. Hati tak dapat bayangkan. Riuh macam pasar ikan. Punca seminggu hari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Jalinkan kasih sesama. Kita lupakan saja sengketa lama. Sekarang kat dalam rumah kita melawat Pakcik Omar. Tak boleh masuk ramai-ramai dalam bilik lah. Kena 2-3 orang je masuk. Wakil. Omar tak sihat sebenarnya. Dia perlu bantuan oksigen. Kita doakan moga dia memudahkan usaha dan sihat lah, insyaAllah. Ni Dia Weh, dapat juga. Ingat main je ni dapat ke? Ni raya masuk ke harapan nak duit raya. Kita sampai rumah Nol. Jom. Debu. Aku tak sakit sebenarnya. Dah lengur-lengur, ngilu-ngilu dah. Tak
gagahkan jugalah. Ni owner dia. Selamat Raya. Selamat Raya Mak Azhar Batin semua. Yeah. Terima kasih. Ni kita jumpa ni owner rumah. Rayakan ujung berehat saja. Esok puasa 6 pula. Habis puasa sambung beraya. Selagi Syawal masih ada. Masih ada. Okey, kita singgah ni rumah Wak Salim, aka Warung Wak Salim. Ni. Terima kasih. Selamat Raya Mak Azhar Batin. Saya pun juga Mak Azhar Batin ya. Jalin kasih sesama. Kita lupakan saja sengketa lama. Jam menunjukkan pukul 5.24. Ni rumah last lah, rumah Tok Ramli selaku ketua kampung. Dia penutup, cabutan bertuah ke, semua berkumpul kat sini lah last. Okey, ni sebelum rumah Tok Ramli kita singgah dulu rumah sebelah ni. Ucapan. Terima kasih semua orang datang ni, tolong. Yeah. Okey. Rumah las. Let's go. Padin, air tak ada, Padin. Orang ni teruk betul lah. Ini gambar punca ni. Ini ada orang idam-idam kan ni. Dia orang nak kita bertuah. Kumpul depan rumah Tok Ramli ni. Ni. Nampak ni. Tuan-tuan, saya nak maklumkan Mama Aidi ini bukan sekadar Mama Aidi, tapi ada title doktor depan. Jadi satu kebanggaan juga kepada kampung kita. Kami mengucapkan penyedia untuk satu gol kosong tak ada. Nombor 117 ditanya. Okey, seterusnya. Nombor 6 Rozwan Syahrudin. Sini. Adakah Razwan
Tuan-tuan ada bantahan ke? Okey, saudara Jemir. Dapat juga Punca. Seterusnya nombor 2 berhenti. Seterusnya 145. Tampan bini pertama. Satu 145 Jadilah Senarai. Alhamdulillah. Sesi cabutan bertuah pada Baraan 2025 tahun ni lah. Ketua Kampung Tok Ramli berbesar hati untuk memberi sumbangan duit raya untuk tahun ni. Saya minta anak-anak supaya atur untuk pihak Ketua Kampung menyumbang duit raya pada program kita pada petang ini. Kesempatan ini aku mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin kepada korang semua. So kita jumpa lagi next year 2026 insyaAllah. Jika ada rezeki, panjang umur, sihat tubuh badan, insyaAllah kita jumpa lagi. Apa yang kurang daripada kesilapan aku sendirilah. Mana yang terbaik hanya daripada Allah SWT. Kita jumpa lagi Raya tahun 2026 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Menantikan hari yang mulia, usahlah desah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggang-pinggang. Nyam nyam kutupan, nyam nyam kutupan, nyam nyam kutupan, nyam. Makan. Untuk semua ni. Ambil. Sila jangan malu-malu. Ambil. Ulang tahun Ziarah Raya mengisi kemeriahan sambutan Aidilfitri di beberapa kawasan di Kuala Selangor. Tradisi warisan nenek moyang masyarakat berketurunan Jawa di daerah itu tidak pernah luput ditelan zaman. Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata aktiviti itu menjadi wadah mengeratkan ikatan persaudaraan sesama masyarakat dan jiran tetangga. Terlibat langsung dan menghayati dan tahu makna dan ertinya baraan itu. Bukan sahaja mereka akan bermotosikal, dulunya Tok Ramli kata dia berbasikal, tetapi bila dia bersama dengan orang tua kita, dia tahu apa ertinya baraan itu, ya, yakni membuat ziarah, santuni orang-orang tua. Sejak aktiviti bermula melibatkan lebih 200 peserta, 300 rumah di 3 buah kampung diziarahi. Kampung terlibat termasuklah Kampung Asam Jawa, Kampung Bukit Kucing dan Kampung Ijo.